Hai, Assalamualaikum hampa. Welcome back to my channel. Hari ini hari kedua kami dekat Pulau Langkawi. Awal pagi lagi kami dah pergi morning walk dekat Pantai Cenang. Nak tengok pemandangan pantai pada waktu pagi. Sangat cantik nah, nampak bulan pun ada lagi. Masa ni orang tak main lagi. Adalah nampak orang jogging kat tepi pantai. Kami ni jalan-jalan santai-santai je lah. Lepas check out, kami terus singgah dekat kedai tepi jalan je. Tak pastilah apa nama kedai ni, untuk cari sarapan pagi. Sebab masing-masing pun dah lapar sangat dah ni. Rasanya macam masih awal pagi lagi, so orang pun tak berapa ramai lagi. Nampak orang duk tebak roti canai, bolehlah try. Sampai dah makanan kami roti canai dengan nasi lemak. Jemput makan. Kemudian kami teruskan perjalanan kami untuk ke Makam Mahsuri yang terletak di Kota Mahsuri. Ada kisah di sebalik Makam Mahsuri ni. Makam Mahsuri ini merupakan tempat persemadian seorang wanita yang bernama Mahsuri, yang kisah hidupnya telah menjadi legenda di kalangan penduduk tempatan dan pelawat dari seluruh dunia. Mahsuri adalah seorang wanita cantik yang berasal dari kampung Mawat Langkawi. Kehidupannya berubah secara drastik apabila dia difitnah berzina oleh penduduk kampungnya sendiri. Kisah tragis Mahsuri bermula apabila dia dituduh menjalinkan hubungan haram dengan seorang lelaki yang bukan suaminya. Tuduhan palsu ini timbul akibat daripada rasa cemburu dan iri hati sesetengah pihak terhadap kecantikan dan kebijaksanaannya. Walaupun Mahsuri berulang kali menafikan tuduhan tersebut, penduduk kampung tidak percaya dan menjatuhkan hukuman mati ke atasnya. Mahsuri dijatuhi hukuman dengan cara ditikam menggunakan keris. Menurut legenda, darah putih yang mengalir dari tubuh Mahsuri adalah bukti bahawa dia tidak bersalah. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Mahsuri dikatakan telah melontarkan satu sumpahan ke atas Langkawi. Sumpahan tersebut berbunyi bahawa Langkawi tidak akan menikmati kemakmuran selepas 7 keturunan. Selepas kematiannya, Langkawi menghadapi pelbagai kesulitan termasuklah serangan musuh dan kemerosotan ekonomi. Hanya selepas 7 keturunan, Langkawi mula berkembang semula menjadi destinasi pelancongan yang popular seperti yang kita kenali hari ini. Jom ikut kami, kita pergi explore apa yang ada dekat Makam Mahsuri ni. Jom! Wasiat Sak kata Siti Tanah Sekakang Kura buat anak dia hari muka. Apa dia? Mengempeng pagi. Senang mengempeng pagi. Tempayan dipercayai tidak Datuk Perkemajaya.
Tengok sejarah Masuri. Makam Masuri. Nampak yang mana ni? Banyak rumah tradisional. Okay, sekarang kami nak melawat rumah tradisional Kedah sebab dia sangat cantik dan unik kerana mempunyai ciri-ciri seni pertukangan kayu halus, dinding anyaman dan ukiran kayu bermotifkan flora. Ini. Jom kita tengok apa yang ada dalam rumah ni. Duduk kaki bang. Sini buat kaki. Awak setting macam tu. Kalau masuk je. Dia boleh sekejap tak? Banyak dia kaki tu. Ni ada tu rumah. Bawa dia dah.
Tak ada dulu ni. Orang kayu, dapat kayu rumah anak tak ada kan? Ni dapat kayu. Ada dulu. Ya ke? Ni mana tak ada tahu apa? Masih guna? Masih guna tak? Ya apa? Alah. Keluar. Keluar. Ni kan. Nampak ni mau. Ni ada tempat mana? Nak try mana boleh tak? Bijak dah ni, ikut noh. Tangan kita kena lurus. Okey. Tangan kiri kita kena lurus. Kalau tidak, Kita belah ni. yalah. Kalau kita lebuh dia keluar. Keluar. Oh, tak ada lubang noh dia kena tepi. Kalau ni lebuh dia apa? Dalam. Dalam. Dalam silangkan ni. Hmm. Letak di bawah kuning. Okey, bawah kuning. 1 2 3. Sini tu. 1 2 3. Okey. Kita guna jari depan ni. Dapat. Target sini. Ha. Kalau apa? Kidan. Target sini. Kita try. Okey, start. Start abang ni. Orang terkeluk ni. Okay, boleh diimprove. Ui. One more, bagi dah kuning. Ni saya merah tadi paling okey. Iya ke? Ui. Best. Makin cepat kan. Ni rumah yang kita naik tadi. So kita tengok adalah di rumah. Nama dia terletak Seri apa? Terletak Seri Merung. Oh, lagi rumah ni. Lagi. Cantik batik cantik. Ni buat apa bang? Bang kat ni, batik batik ni. Tengok dia kat. Berwarna batik. Alah. Nak tengok. Masuk. Kat sini kita ada aktiviti berwarna batik je. Oh tu. Okay, next kami ke Haji Ismail Group sebab nak beli coklat. Memandangkan harga coklat dekat sini bebas cukai, so kami bolehlah shopping banyak sikit sebab harga kat sini lebih murah. Mai kami belanja hampa, cuci mata, tengok coklat-coklat yang ada kat sini.
Jom. Macam-macam jenis coklat ada. Macam-macam brand yang boycott ke tak boycott ke semua ada. Jadi pandailah pilih ya. Pilih mana yang hampa rasa nak beli. Survey-survey dulu, nanti kalau main sini hampa tahu dah nak beli apa. Lagi senang kan? Kalau hampa rajin, hampa cuba bandingkan harga yang kami tunjuk ni dengan harga kat luar. Memang jauh beza. Jadi memang sangat berbaloi kalau kita beli banyak-banyak dekat sini, bawa balik kat tempat kita, balik rumah. Memang tak rugilah. Nak beli yang mana satu sebab semua macam best-best. Pegang satu tak kena, pegang ni tak kena, pegang tu tak kena. Sebab rasa cuma nak beli semua, tapi tak kalah nak beli semua kan. Memang tak muat lah beg. Jenuh lah. Tapi memang betul-betul lah. Nampak semua sedap. Semua nak beli rasa. Last tempat yang kami melawat sebelum kami serahkan balik kereta sewa dan sebelum kami pergi naik feri, kami pergi ke Dataran Lang. Dataran Lang merupakan mercu tanda Langkawi dan juga merupakan tugu tumpuan pelancong yang terkemuka di Pulau Langkawi. Ia merupakan patung helang setinggi 12 meter yang menggambarkan helang yang dari mana Langkawi mendapat nama. Biasanya pelancong yang datang sini memang wajib akan ambil gambar dekat depan burung helang ni. Kalau siapa yang tak ambil gambar tu maksudnya dia memang tak sampai lagi lah Langkawi. Macam itulah simbolnya. Kawasan persekitaran burung helang tu lah, dikelilingi dengan ayak kan, cantik untuk bergambar. Inilah hasil tangkapan kami dekat kedai Haji Ismail Group. Tak banyak pun coklat yang kami beli, 2 plastik je. Okey, sekarang ni kami dah ada dekat JT, nak tunggu feri sebab tak lama lagi feri pun akan sampai. Itu sajalah perkongsian kami untuk kali ini. Harap hampa suka. Thank you for watching. Kita jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa subscribe. Bye.